على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. رب يسر ولا تعسر رب تمن بالخير يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dapat kita sama-sama untuk meneruskan pengajian kita dalam kitab Hidayatus Salikin fi Sulukil Masalil Muttaqin pada muka surat 82. Betul? Ha? Baik. Jadi dekat sini kita dah habis sampai pada adab selepas daripada sembahyang. Lepas pada sembahyang kita baca doa, kemudian kita baca zikir yang mana telah disarankan oleh Imam Ghazali. Kemudian kita akan memenuhi masuk pada bab fasal yang ketujuh, iaitu adab yang dikerjakan selepas daripada terbit matahari sehingga gelincir matahari. Lepas pada solat subuh, zikir, baca wirid. Sini baca wirid latif kan, wirid latif. Kemudian tunggu solat duha. Maka daripada solat duha sampai waktu apa? Waktu tengah hari. Apa yang kita boleh lakukan dekat sini? Maka disebutkan di situ syahdan, ataupun kat situ tulis perhatian. Syahdan tu tulis perhatian, ataupun kita panggil sebagai nota yang perlu diambil berat. Syahdan tu perhatian. Tiada solat ratibah, ataupun kita panggil solat sunat yang tetap. Antara terbit matahari hingga gelincir matahari. Tak ada solat sunat yang kita kata tetap, melainkan solat isyraq dan solat sunat duha. Waktu itu tak ada solat sunat yang tetap, melainkan dua solat, iaitu solat sunat duha dengan solat sunat isyraq. Waktu tu tak ada tarawih, ada tarawih. Ada witir pagi-pagi, ada witir pagi-pagi. Tak ada. Ba'diyah, qabliyah tak ada. Maka jika ada lebih waktu daripada yang demikian, itu lepas solat duha macam kat sini, kita mengaji Quran, ulang hafalan, buat hafalan baru, ulang hafalan yang lama. Buat apa kat sini? Ulang hafalan yang lama. Wasabki manzil dan sebagainya. Tapi bagi orang yang di luar, maka apa yang dia akan sibukkan diri dia lepas pada duha? Kalau orang yang bekerja, dia akan bekerja. Orang yang bekerja akan mencari rezeki. Tapi dekat sini bagi orang yang nak menuju pada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka disarankan oleh Imam Ghazali, maka hendaklah engkau kerjakan di dalamnya sesuatu daripada 4 perkara. Kita tengok apa Imam Ghazali sarankan kepada kita ni. Iaitu ada berapa perkara? Ada 4 perkara. Yang pertama, hendaklah engkau kerjakan dalam waktu itu untuk menuntut ilmu. Jadi yang paling afdal, yang paling utama adalah kerjakan dalam waktu itu menuntut ilmu yang memberi manfaat pada agama. Ilmu yang memberi manfaat pada agama Islam. Dan jangan engkau sibuk dengan ilmu yang lain daripada ilmu yang memberi manfaat pada agama itu, seperti ilmu yang lebih daripada yang difardukan atasmu. Fardu ain seperti yang dikerjakan oleh kebanyakan manusia yang tiada mengambil ilmu kepada guru yang baik lagi mursyid. Jadi kata Imam Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah, ilmu yang memberi manfaat pada agama itu iaitu barang yang menambah takutmu akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Ghazali, apa itu ilmu yang bermanfaat? Apa itu ilmu yang bermanfaat? Aish, Zubair, Muaz, Rizka, Zuddin. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat ni ilmu yang menambah takut kita kepada Allah. Itu. Jadi ilmu ni banyak. Ilmu ni sangat banyak. Ilmu fiqh, ilmu tasawuf, macam-macam ilmu dunia, ilmu akhirat. Tetapi kata Imam Ghazali, ilmu yang memberi manfaat adalah yang menambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menambahkan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah ilmu yang bermanfaat.
Ilmu yang tak bermanfaat ni ilmu apa? Ilmu yang apa? Lawan daripada menambah takut apa? Ilmu yang tak takut pada Allah. Ilmu yang tak ingat Allah dah. Bila kita belajar satu ilmu, kita akan rasa, contoh, kita akan rasa lebih hebat. Kita akan rasa kita ni berani melawan Allah Subhanahu Wa Taala, tak nak solat, tak nak mengaji. Itu ilmu yang menambahkan kita apa? Jauh daripada Allah. Itu bukan ilmu yang bermanfaat. Tapi ilmu yang bermanfaat ni ilmu yang menambah takut kita kepada Allah. Bila tambah takut, apa akan jadi? Setiap hari Jumaat, kalau lelaki lah, dia akan pergi mana? Masjid. Perkataan pertama, Alhamdulillah. Kemudian perkataan yang paling setiap minggu kita dengar, apa? Ittaqullah. Setiap minggu lelaki kena pergi masjid. Jumaat, ramai-ramai. Kemudian ada khatib yang membaca khutbah. Dan apa yang khatib cakap? Perkataan mula-mula saya dalam khutbah tu, sebelum masuk pada point, sebelum masuk pada khutbah Jumaat, perkataan pertama yang diingatkan kepada jemaah lelaki ni, ittaqullah. Apa maksud ittaqullah? Takutlah kepada Allah. Itu. Jadi bila takut kepada Allah, akan ada ke orang yang buat dosa? Ada tak? Takkan ada yang buat dosa. Adakah akan ada orang yang membunuh? Tak ada. Adakah ada orang yang akan mencuri? Tak ada. Sebab apa? Takut kepada Allah. Adakah orang akan buat maksiat? Tak ada. Sebab takut kepada Allah. Jadi kata Imam Ghazali, ilmu yang bermanfaat ni ilmu yang menambah takut kepada Allah, dan yang menambah pula penglihatan hatimu dengan aib dirimu. Dan yang kedua, kata Imam Ghazali, yang pertama takut kepada Allah. Yang tambah takut, tambah kita rasa risau. Kita takut dengan kita punya perlakuan, takut dengan kita punya tindakan. Setiap daripada masa kita Allah Subhanahu Wa Taala perhatikan. Jadi kita kena jaga setiap masa kita. Yang kedua adalah yang menambah pula penglihatan hatimu dengan aib dirimu. Yang kedua, kita akan melihat, bila kita belajar ilmu yang bermanfaat ni, ilmu yang menambahkan melihat pada kekurangan diri sendiri. Jangan lihat pada kelemahan orang lain. Menghina pada orang lain. Kita tengok kawan kita ada yang lambat hafal, contoh. Uish, dia ni lembab, kata. Boleh tak boleh? Boleh. Uish, dia ni kening sambung. Ada orang kening tak sambung. Ada orang kurus, ada orang badan dia tak kurus, kan? Wish, kau ni kurus lah, macam penghisap dadah, contoh. Dosa tak? Menghina pada orang lain, tengok pada aib orang lain. Wish, ni buat salah, oh dia ni buat maksiat, oh dia ni ahli neraka, oh ini ahli syurga. Melihat pada aib orang, melihat pada kekurangan orang, suka kan? Tengok pada kelemahan orang. Tengok pada kecacatan orang, maka itu yang kita kata sebagai benda yang tidak baik. Jadi ilmu yang bermanfaat ni dia akan menambahkan pada melihat pada aib diri sendiri, merasakan diri kita ni lemah, merasakan diri kita ni tidak baik, kita rasa kita ni tidak hebat. Untuk apa? Menunjukkan kita ni merendah diri daripada orang lain. Tak melihat pada aib orang, itu yang ilmu yang bermanfaat. Dah berapa dah? Dua. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menambahkan pengetahuanmu dengan ibadah kepada Tuhanmu Azza wa Jalla. Bila kita belajar ilmu yang bermanfaat, maka apa itu ilmu bermanfaat? Ilmu yang menambahkan pengetahuan tentang ibadah. Dulu zikir sehari mungkin sekali, astaghfirullah, zikir. Bila belajar, zikir bertambah, daripada astaghfirullah mungkin tambah jadi bismillahilladzi la yadurru. Mungkin dulu tak tahu wirdul latif, masuk madrasah tahu wirdul latif. Dulu tak tahu ratib al-haddad, sunnah bercerita haddad. Jadi mungkin bertambah zikir. Mungkin dulu selepas solat tak baca tasbih 33 tapi lepas belajar bertambah zikirnya. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Dah berapa dah?
Tiga. Iaitu menambahkan kita kepada amalan ataupun ibadah. Dulu solat wajib 5 waktu. Semua orang wajib solat 5 waktu. Tak pernah solat duha. Tapi bila kita belajar, kita rasa nak solat duha. Ataupun solat ba'diyah dengan qabliyah. Bila kita belajar, kita rasa nak solat ba'diyah dengan qabliyah. Sebelum ni tak tahu, malas lah solat ba'diyah. Tapi bila belajar, makin bertambah ilmu, makin bertambah ibadah. Dan mengurangkan gemarmu kepada dunia. Yang keempat, mengurangkan gemarmu kepada dunia. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kita cinta kepada akhirat. Jadi kita dah tak suka dah pada dunia. Contoh pada dunia ni suka pada apa? Dunia ni termasuk juga harta benda. Termasuk juga kepada isteri, termasuk juga kepada anak-anak bagi yang dah dewasa kan. Jadi ada orang disuka apa? Bola, World Cup. Siapa menang? Siapa menang? Dia suka pada bola contoh. Dia suka pada apa? Dunia. Duit. Suka pada kereta, suka pada motor, suka pada apa lagi? Suka pada Bobo Boy. Dia hafal nama Bobo Boy ni nama apa ni, kawan dia nama apa ni, nama apa, kartun apa. Kalau PUBG dia tahu, ni pistol apa, ni pistol, ni senapang apa, ni bazooka, ni AK, ni apa? M14 apa tu kan. Hafal tak hafal? Sebab hati suka dunia. Tahu PUBG? Tahu Haji. Tahu siapa nama dia? Yang laki siapa nama dia? Laki tu karakter siapa nama dia? Ada. Apa nama dia? Mavic apa tu nama laki tu? Apa nama laki tu? Apa nama laki tu? Karakter lelaki dalam PUBG. Havoc apa nama dia? Bukan. Apa nama dia? Roh? Lupa. Maksudnya hati tak ada dunia lah. InsyaAllah. Kalau perempuan cinta pada dunia, tahu dah. Makeup je nama ni, brand nama ni, Skintific, Fair and Lovely, apa lagi? Macam-macam lah nama. Gucci, apa tu? Apa nama handbag tu, lupa dah. LV kan? Tahu. Jadi itulah cinta pada dunia. Makin belajar agama, makin cinta pada dunia. Maka itu bukan ilmu yang bermanfaat. Bila ilmu yang bermanfaat ni, kita ambil dunia sekadar untuk kehidupan. Bila katalah, tak kisahlah handbag yang kedai Eko ke, handbag kedai Ninso ke, sama dia tengok. Ni kedai Eko punya handbag, ini Shopee punya handbag, ni TikTok, yang ni LV. Dia tengok sama je tiga-tiga. Dia pakai juga. Jubah. Jubah jenama apa? Adidas. Ada. Tapi perempuan lah. Tudung, tudung jenama Nike. Ada. Dia tak nak pakai tudung jenama biasa. Tudung jenama Nike. Contoh. Kan? Jadi cinta pada dunia. Dia ilmu yang bermanfaat, dia menambahkan apa? Menambahkan tak suka pada dunia. Tengok pada benda sama dunia, orang pakai kereta mewah ke tak pakai kereta mewah, dia anggap sama. Dia tak risau pada dunia. Yang dia risau adalah pada akhirat. Apa yang dia nak bawa dengan Allah SWT nanti? Apa yang dia nak ambil kat dunia ni? Pahala banyak mana dia nak bawa? Itu ilmu yang bermanfaat. Dia tengok pada orang yang kaya, orang yang miskin, kata, ni hanya dunia. Tapi bagi orang yang ada ilmu yang bermanfaat ni, dia akan pandang pada akhirat. Apa yang aku akan habiskan masa aku dekat dunia ni? Dia nak habiskan dengan kebaikan, keburukan? Kebaikan. Dia akan banyakkan amalan pahala ke nak banyakkan amalan dosa? Amalan pahala. Jadi itu yang dipandang pada ahli akhirat ni. Itu ilmu yang bermanfaat. Tapi pada orang yang hanya pandai cinta pada dunia, yang dia akan kejar apa? Duit. Macam orang yang bukan agama Islam, orang Cina ke India ke, yang bukan agama Islam, Kristian dan lain-lain. Apa yang dicari kat dunia ni? Apa yang cari? Bangun pagi, itu kerja lah bos. Kirija atau kirija.
Orang Bangla kerja ni kerja, Cina kerja. Sebab apa nak cari duit? Untuk apa? Untuk buat masuk kubur. Masuk kubur. Dia bukan agama Islam. Dia cari duit apa? Masuk kubur. Kata lagi banyak duit, lagi kubur dia mewah. Orang Cina kubur dia ada aircon. Tak pernah tengok? Ada dekat Semenyih ada. Kubur dia ada aircon. Padahal dah mati dah. Baik bagi kita kan pasal aircon sejuk tidur. Kubur ada aircon. Sebab apa? Lagi banyak duit, lagi bahagia dia dekat akhirat. Itu fahaman dia lah. Kita nak buat apa akhirat? Kenapa nak selesa kat akhirat? Nak buat apa? Kita nak buat apa? Orang Islam nak buat apa? Amalan. Kita punya ibadah. Kita punya pahala. Barulah kita akan selesa. Kalau orang yang tak solat, selesa tak? Orang yang tak puasa, selesa tak? Orang buat banyak maksiat, akan dapat apa kat akhirat? Ada orang yang walaupun dia solat 5 waktu tak pernah tinggal. 5 waktu tak pernah tinggal. Orang Islam 5 waktu tak tinggal. Solat Ramadan tak tinggal. Zakat tak tinggal. Pergi haji, pergi umrah. Tapi dekat syurga menyesal tak? Menyesal tak? Solat tak tinggal, puasa tak tinggal, zakat tak tinggal, haji tak tinggal. Buatlah. Dia menyesal tak kat syurga? Menyesal tak? Dia menyesal. Kenapa menyesal? Bila dia masuk syurga, dia tengok apa? Ya Allah, orang atas aku ni, dia lebih pada aku zikir subhanallah. Apa? Dia lebih zikir apa? Subhanallah. Lebih satu je. Satu je zikir subhanallah. Tapi dia menyesal. Walaupun dalam syurga, dia menyesal tak? Menyesal. Sebab apa? Orang tu zikir dia subhanallah. Yang dia ni kurang satu je subhanallah. Menyesal tak? Menyesal. Sebab apa? Dekat dunia, walaupun dia solat, walaupun dia puasa, walaupun dia bayar zakat, walaupun dia buat yang wajib. Tetapi yang membezakan dekat akhirat nanti, yang wajib ke yang sunat? Yang sunat. Ada orang amalan sunat dia, contoh dia solat sunat tak pernah tinggal. Duha tak pernah tinggal. Ada orang dia tak pernah solat duha. Sama-sama solat 5 waktu tak pernah tinggal. Zakat itu benda wajib. Semua orang buat. Semua umat Islam buat benda wajib. Jadi apa yang membezakan dia ke akhirat? Amalan sunat. Sebab tu walaupun dia tak tinggal solat, puasa, zakat, haji, tapi dekat akhirat dia menyesal sebab apa? Kurangnya amalan sunat. Jadi itu beza dia. Dan membukakan dia mata hatimu pada melihat akan segala yang membinasakan akan segala amalanmu. Hingga engkau peliharakan akan dia dan dia melihatkan ia akan engkau atas tipu syaitan dan perdayanya. Dan yang terakhir ni, apabila kita ada ilmu yang bermanfaat ni, kita susah untuk ditipu oleh syaitan. Dia susah nak masuk pada kita. Dia susah nak tengok, nak menghasut pada kita. Nak tengok kita kadang-kadang dia tak suka. Aku tak sukalah dia ni. Aku tak sukalah orang yang belajar agama. Dia tak suka. Sebab apa? Dia tengok kita ni berilmu. Kalau orang yang tak ada ilmu, syaitan tengok, dia suka tu, ni geng aku ni. Oh Rizkal ni geng aku ni. Peluk siap, jom. Kan? Geng, suka tak syaitan? Suka sebab ada satu geng. Tapi kalau dia tengok kita dengan pakai kopiah, dengan mengaji, kan? Tengok kita pakai sugi, dia tengok, dia suka tak? Dia tak suka. Syaitan tengok kita dengan ngaji, pakai siwak, pakai sunnah, solat tak tinggal, dia suka tak? Dia tak suka. Oh ini bukan geng aku ni, aku nak asut dia. Tapi kalau geng-geng syaitan ni, dia tengok, oh bagus, dia tengok daripada jauh je, bagus, teruskan. Jangan ngaji, dia kata. Tidur dalam kelas ngaji, bismillahirrahmanirrahim, auzubillahi minasyaitanir, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim saja. Setengah jam duk mim saja. Pagi-pagi, siapa? Jangan tunjuk orang, tengok diri sendiri. Sebab apa? Syaitan dah jadi dia punya geng. Jadi kalau kita ada ilmu, kita kenalah lawan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Segala ilmu yang disebutkan oleh Imam Ghazali, tengok perenggan kedua Musa 83 tu. Ialah ilmu yang memberikan manfaat seperti hamba yang hamba terjemahkan ilmunya itu dalam kitab ini. Jadi kata pengarah kitab, apa yang disebutkan tadi tu, itulah ilmu yang bermanfaat. Demikian lagi disebut ilmu yang memberi manfaat itu dalam Ihya Ulumuddin. Ini dalam disebut kitab-kitab yang menerangkan apa itu ilmu yang bermanfaat. Iaitu daripada kitab Ihya Ulumuddin dan daripada kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Ini semua karangan Al-Imam Ghazali.
Dan demikian bagi ilmu yang memberi manfaat itu tersebut dalam kitab Minhajul Abidin dan kitab Al-Arba'in fi Usuluddin bagi Imam Al-Ghazali. Ini semua kitab-kitab Imam Ghazali yang mana menunjukkan apa itu ilmu yang bermanfaat. Tadi kita dah terangkan. Ada 4. Kemudian demikian lagi segala ilmu tasawuf seperti kitab tasawuf yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah taala, iaitu yang bernama Madarijus Salikin, dan kitabnya yang bernama Al-Uhudul Muhammadiyah dan Uhudul Masyayikh, dan kitab yang bernama Al-Jawahiru dan Jawahiru wad-Durar, dan kitabnya bernama Al-Yawaqitul Jawahir, dan lainnya daripada karangannya. Dan apa yang disebut tadi diambil daripada kitab ini juga. Banyak. Dan ilmu tasawuf itu ilmu yang memberi manfaat pada agamamu dan akhiratmu. Demikian lagi segala karangan Syekh Ibnu Athaillah seperti kitab yang bernama Miftahul Falah dan kitabnya yang bernama At-Tanwir fi Istighadi At-Tadbir dan kitabnya yang bernama Al-Hikam yang lainnya, dan seperti kitab Al-Awarif wal-Ma'arif bagi Syekh Al-Shahwardi, dan seperti kitab Ar-Risalah Al-Kusyairiyah dan lainnya yang dinamai kitab-kitab tasawuf. Hasil bahawasanya segala fan ilmu, fan tu segala jenis ilmu, segala fan tu maksudnya segala ataupun jenis ilmu tasawuf itu semuanya ilmu yang memberi manfaat pada agama di dalam dunia dan di akhirat. Jadi ilmu tasawuf ni beri manfaat pada dunia dan akhirat. Sebahagian ilmu ni bagi manfaat pada dunia sahaja. Sebahagian ilmu manfaat bagi dunia, tapi ilmu tasawuf ni manfaat pada dunia dan pada akhirat. Dunia dapat hidup dalam keadaan yang baik, mengikut perintah Allah SWT, menambah pada ilmunya, menambah pada amalannya. Akhirat nanti maka akan diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Dengan syurga. Akan ada balasan. Maka akan diberikan ganjaran dunia dan akhirat. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, wa hadzal fannu min al-ilmi an-nafi'. Qad jama'nahu fi kitab Ihya Ulumuddin fa in kunta min ahli fahassilhu wa'mal bihi thumma 'alimhu wad'u ilayhi. Faman 'alima dhalika thumma 'amila bihi thumma da'a ilayhi fadhalika yud'a 'aziman fi malakutis samawati bi syahadati Isa alaihi wassalatu wassalam. Maksudnya, dan fan ini iaitu ilmu tasawuf ini, iaitu ilmu tasawuf yang tersebut dalam kitab Bidayatul Hidayah dan lainnya itulah sesetengah daripada ilmu yang memberi manfaat. Jadi apa yang disebutkan dalam kitab ni, inilah ilmu yang bermanfaat. Hanya saja telah aku himpunkan akan ia di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka jikalau ada engkau daripada ahlinya, maka hasilkan olehmu akan ia dan amalkan olehmu dengan ia. Jadi kalau kita ada masa, kita boleh belajar. Macam sekarang kita belajar, maka pelajarilah ilmu tasawuf ni. Belajarlah. Kemudian ajarkan olehmu akan ia dan seru olehmu kepadanya akan seorang untuk mengaji akan ia dan mengamalkannya. Kemudian bila kita dah belajar, kita boleh sampaikan kepada orang lain. Kita boleh kongsikan dengan orang lain. Bila kita buat baik, kita boleh tak ajar orang lain? Kita boleh ajar orang lain. Bila kita dah pandai mengaji, kita boleh ajar orang lain mengaji. Bila kita dah pandai solat, kita boleh ajar orang lain solat. Dan kita boleh belajar untuk amalkan. Maka barang siapa yang mengetahui yang demikian itu dan mengamalkannya, kemudian maka mengajar ia akan ia dan menyeru akan orang kepadanya, nescaya adalah yang demikian itu dinamai akan orang yang besar martabatnya dan dipanggil oleh malaikat dalam alakul maut dengan saksi Nabi Isa alaihissalam. Maka apabila selesai engkau daripada menuntut ilmu, maka siapa yang dia ada ilmu, dia mengajarkannya. Semua orang akan jadi macam tu. Setiap pada kita akan jadi macam tu. Bila habis belajar, paling kurang kalau dia niat nak jadi ustaz, dia akan mengajar balik. Saya pun dulu belajar, baru boleh mengajar. Adakah ada orang lain lahir jadi ustaz terus dah? Saya nak mengajar. Siapa? Ada lahir jadi ustaz terus? Lahir jadi ustazah? Lahir dalam perut dah hafal Quran dah? Keluar auzubillahi minasyaitan. Siapa nama dia tu? Baby dua orang tu kan? Lahir dah hafal Quran ke? Dia tanya dia baca surah Al-Fatihah. Dia baca apa? Dia nyanyi Cocomelon ni. Tak boleh, betul? Dia mesti perlu belajar. Tanyalah Umi, tanyalah.
Adakah terus boleh mengajar? Tak boleh. Semua akan kena belajar. Jadi bila belajar baru kita boleh mengajar. Jadi siapa yang dia belajar, dia mengamalkan, bukan belajar lepas tu tak amal, belajar amal, kemudian dia mengajar, maka dia ajak pula orang lain, mengajar, kemudian ajak lagi orang lain berdakwah, maka niscaya demikian itu orang yang diberikan martabat yang besar. Disebut kat sini summa amla da'a ilaihi fadzalika yud'a 'aziman, maka dia diberi nama sebagai orang yang martabatnya tinggi sisi Allah Subhanahu wa taala. Darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala tinggi. Orang yang belajar kemudian yang mengajarkannya. Kemudian disebut oleh malaikat. Malaikat menjadi saksi pada dia. Malaikat ni dia akan report pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Allah SWT tahu. Allah SWT malah melihat kita mengaji, tapi nak memberikan kemuliaan. Walaupun Allah SWT tahu kita ni seorang yang baik, orang yang mengaji Quran, orang yang belajar Al-Quran, orang yang mengajar Al-Quran nanti. Tapi kenapa malaikat nak beritahu pada Allah SWT? Allah tahu. Nak menunjukkan kemuliaan. Bukan kepada Allah SWT, tapi malaikat pun menjadi saksi pada kita. Ya Allah, tengok Rizqan ni, Masya Allah mengaji 30 juzuk dah. Ya Allah, tengok Izzuddin, tengok Muaz, tengok Aish. Ini fulan pelajar ini, ya Allah, mengaji, menyebut namamu, zikir kepadamu. Maka menjadi apa? Kemuliaan pada kita. Siapa yang sebut nama kita? Malaikat. Itu kemuliaan, darjat. Dan menjadi saksi kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun bersaksi kepada orang yang belajar agama. Saksi orang ini belajar kemudian mengajar akan ilmu yang bermanfaat. Maka apabila selesai engkau daripada menuntut ilmu yang memberi manfaat itu dan engkau amalkan akan ia, serta engkau perhias pada zahir dirimu dengan mengerjakan segala ibadah yang zahir, dan engkau jauhi segala maksiat yang zahir, dan engkau perhias batinmu dengan mengerjakan ibadah yang batin itu seperti bersifat engkau dengan segala sifat yang kepujian, dan engkau menjauhi maksiat yang batin itu seperti takbur dan ujub dan riya dan sum'ah dan barang sebagainya seperti yang lagi akan datang pada bab yang keempat dan yang kelima, insya-Allah. Jadi selepas kita belajar ilmu yang dikatakan kat sini, menuntut ilmu yang memberi manfaat, kemudian kita mengamalkan apa? Amal. Tidak ada faedah ilmu tanpa amal. Tak percaya? Kalau kita hafal, kita tak ulang. Hafal ke tak hafal? Pagi tu kita hafal, hantar pagi ke malam? Hafalan baru hantar bila? Pagi. Lepas hantar tu, tak payah ulang dah 3 hari. Ingat tak? Ingat tak? Sebab apa? Sebab tak amal. Dah hantar dah pagi tadi. Lancar hafal. Hantar, lepas. Lepas tu tak payah ulang dah. Lepas 3 hari. Ingat lagi tak ayat tu? Gimana? Hilang. Sebab apa? Sebab tak amal. Zikir lepas solat, Al-Fatihah. Kalau kita tak baca sehari, lama mungkin Al-Fatihah pun lupa. Al-Fatihah pun lupa. Sebab tak baca? Sebab tak apa? Baca Al-Fatihah, insya-Allah. Alhamdulillah setiap hari kita baca. Sehari 17 kali lebih. Jadi ilmu ini perlu pada amal. Tidak ada manfaat ilmu tanpa amal. Hebatlah macam mana pun, ilmu banyak mana pun. PhD, diploma, degree, PhD kan. Doktor, pilot ke kan. Kalau lama-lama dia tak amal dengan ilmu yang dia ada, agak-agak boleh lupa tak? Akan lupa. Dia rugi siapa yang ada ilmu tidak amal. Maka tidak ada faedah orang yang berilmu tapi tidak beramal. Kena pada amal. Bukan amal di madrasah je. Mahat je, ulang. Cuti, lepas cuti berapa hafalan hilang. Siapa lepas cuti dia ingat lagi. Oh, Masya Allah. Betul tak betul? Kalau cuti seminggu ingat ke? Lancar tak lancar? Kat rumah ulang tak ulang? Ulang. Ulang, maka akan ingat. Kalau cuti kat rumah tak ulang, akan hilang. Itu bukti ilmu perlu pada amal. Maka dia kata selepas engkau menuntut ilmu yang memberi manfaat dan engkau amalkan ia. Kena amal dulu. Kemudian engkau perhiaskan zahir batinmu. Kemudian ada ilmu, amalkan. Kemudian jaga diri kita, luar dan dalam. Hati luaran, amal kena buat ibadah. Kena pada tindakan. Kemudian yang dalaman, kena hati, kena jaga. Daripada sifat apa? Nanti kita akan belajar pada akhir bab nanti.
daripada sifat sifat takabur, daripada sifat sombong, daripada sifat ujub, daripada sifat riak. Buat ibadah kerana orang, buat ibadah nak tunjuk ke orang, maka akan jadi riak, jadi ujub, takabur, sombong. Nampak aku pakai, contoh aku pakai kopiah ni, aku lebih baik daripada fulan. Kita keluar, kadang kita pergi makan bagaimana, jumpa saudara, kita pakai kopiah, pakai jubah. Kita rasa diri kita baik. Oh, dia ni ahli maksiat ni. Kita rasa kita pula apa? Malaikat. Habis. Kita rasa kita ni, aku baca laju, dia ni baca 10 kali tak lancar, aku baca sekali lancar. Walau tak lembab kita kali ni. Kita rasa diri kita hebat. Habis kita punya amalan. Nampak ustaz je, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz tak ada, sembang tu. Azizin. Ustaz tak ada, sembang. Sebab apa? Buat kerana manusia. Buat kerana ustaz ada baru mengaji. Ustaz tak ada ni, okay, jalan. Ustazah tak ada, tidur. Ustaz tak ada, tidur. Ustaz datang, ustaz ngaji. Buat amalan kerana manusia. Dapat pahala. Ustaz, saya setahun dah kat sini, dah hafal 15 juzuk lah. Tengok-tengok meninggal, mati, mana pahala ni? Hilang. Sebab apa? Buat kerana manusia. Takutkan manusia. Takut Allah ke takut manusia? Takut Allah. Jadi buat kerana orang. Buat kerana siapa? Kerana Allah. Setiap hari kena betulkan hati, betulkan niat. Aku niat belajar kerana Allah. Aku niat bukan kerana ustaz, bukan kerana ada orang tengok, bukan ada ustaz jaga, bukan kerana ada CCTV. CCTV. CCTV ngaji. Azudin. Ini buat kerana Allah, maka Allah akan memberi balasan. Allah akan berikan ganjaran. Dan jikalau ada lebih waktumu daripada mengerjakan yang demikian itu, maka tiada mengapa bahawa engkau sibuk dengan menuntut ilmu fiqh. Dan supaya engkau ketahui dengan dia masalah yang nadir, yang jarang, iaitu yang sedikit diamalkan pada ibadah, dan supaya mengetahui engkau akan jalan mempertengahi antara manusia dan bertambah yang berbantah-bantahan pada ketika mereka itu berhadap kepada syahwat mereka tu. Maka menuntut yang demikian itu, kemudian daripada selesai yang tersebut dahulu, iaitu daripada jumlah fardu kifayah, bukannya fardu ain. Tetapi jangan engkau tinggalkan segala wirimu dan segala zikirmu, sebab engkau sibuk pada menuntut ilmu yang fardu kifayah itu. Jadi tadi ilmu yang wajib kena belajar. Sekiranya kita masuk yang kedua belum? Okey, belum. Jadi kalau kita dah sibukkan diri kena ilmu yang wajib, dah ada ilmu yang wajib, barulah kita ni boleh pergi pada peringkat yang seterusnya, iaitu pergi kepada belajar tentang ilmu fardu kifayah. Fardu ain ni wajib kita kena belajar. Solat, puasa, zakat, wajib. Fardu kifayah ni ilmu yang bukan wajib ke atas semua manusia. Contohnya ilmu jenayah, ilmu bab masalah undang-undang dalam pernikahan, undang-undang dalam jenayah, ilmu masalah dalam bab haji. Wajib belajar ke? Selagi tak pergi haji, tak wajib belajar. Fardu kifayah. Nak kena bayar dam, nak kena bayar denda dalam haji. Kalau bunuh haiwan, kalau orang tak pergi haji, dia perlu belajar ke? Tak perlu belajar. Tak wajib. Yang dia tahu, wajib pergi haji kalau mampu. Tapi hukum hakam haji dalam tu, kena bayar berapa, adakah wajib dia kena belajar? Ada orang tertentu yang menjadi rujukan. Kalau dia nak pergi, baru jadi wajib. Kalau dia tak mampu, adakah wajib? Tak, dia jadi fardu kifayah. Yang penting dia tahu benda tu wajib kena pergi. Tapi dia punya peraturan dia nak kena niat kat mana haji, umrah. Tak tahu sebab kita tak pergi, tak wajib lagi pada kita. Tapi kalau solat sekarang ni pukul 4:30 lepas azan asar, nak solat apa? Maghrib ke isyak? Solat asar. Ustaz yang sekarang ni solat tarawih ni lepas asar ni 20 rakaat. Orang tak belajar. Jadi wajib dia kena belajar. Itu fardu ain, tak boleh lari. Tapi fardu kifayah, ilmu yang tak wajib kepada semua. Jadi kalau kita dah mahir dalam ilmu yang wajib, baru kita boleh pergi pada peringkat yang seterusnya, ilmu yang fardu kifayah. Dia kata kat situ baris keempat tu, masalah yang nadir. Nadir tu maksudnya apa?
apa? Yang jarang berlaku. Nadir yang sedikit. Tengok baris keempat tu. Masalah yang baris keempat daripada atas, muka surat 85. Tengok kat mana? Jumpa? Muka surat 85 baris keempat. Jumpa tak? Tulis kat situ. Masalah yang jarang. Nadir tu yang jarang-jarang. Dia bagi tahu dekat situ. Yang nadir iaitu yang sedikit diamalkan, ataupun yang sikit, yang jarang, yang kurang berlaku, nadir tu. Sebab apa? Manusia ni dia pelbagai. Banyak atau tak banyak manusia kat dunia ni? Banyak. Kalau kita belajar untuk diri kita sendiri, cukup sekadar kita belajar ilmu fardu ain, solat, puasa, zakat. Tapi kalau dia nak mengajar pada orang lain, dia nak menyebarkan ilmu, cukup ke dia belajar yang fardu ain ni? Tak cukup. Dia perlu belajar yang lebih lagi. Dia perlu belajar fardu kifayah. Masalah yang jarang-jarang ni dia kena belajar. Kalau dia belajar untuk diri sendiri, kena untuk beramal diri sendiri, maka cukup untuk dia belajar yang fardu ain. Tapi kalau dia nak belajar pada yang lebih, ataupun nak belajar untuk orang lain, nak menyelesaikan masalah lain, macam sebut kat sini, untuk mempertengahi antara manusia yang berbantah-bantahan. Ada manusia yang cakap Cina, ada manusia cakap, ada orang masalah macam ni, ada orang masalah macam ni, ada orang solat macam ni, ada solat lambat macam ni. Kalau perempuan lagi susah. Kalau dalam bab haid, ada yang darah macam ni, ada yang darah macam ni, ada yang tempoh suci, ada yang tempoh, maka susah. Banyak pelbagai jenis perempuan, banyak dia punya masalah haid dia. Antara bab yang susah dalam fiqh, bab haid. Tapi kalau dia belajar untuk diri sendiri cukup. Dia tahu darah dia macam mana, dia tahu waktu dia bila, waktu suci, waktu solat dia, maka cukup. Tapi kalau nak belajar, selesaikan masalah dia, nak mengajar pada orang lain, dia kena tahu apa itu darah istihadah ataupun darah haid, apa itu darah nifas, waktu dia bila, hari dia bila, tempoh suci dia bila. Setiap orang lain, seorang ada kalender dia, seorang ada dia punya waktu dia. Jadi dia tak cukup dengan belajar untuk diri dia, dia kena belajar lebih lagi. Dia kena faham banyak masalah lagi. Itu antara beza fardu ain dengan fardu kifayah. Untuk diri sendiri cukup, tapi untuk mengajar cukup tak cukup? Tak cukup. Kena belajar lagi masalah yang lain. Tetapi, apa rasa? Tengok baris ke berapa? Tengah-tengah tu. Tetapi jangan engkau tinggalkan segala wiridmu. Wirid tu zikir. Kita panggil wirdul latif kan? Wirid al-latif. Kalau tulis satu, wirid al-latif. Kalau sambung jadi wirdul latif. Kalau sini sebut segala wiridmu, itu zikir-zikir kita. Dan segala zikirmu. Sebab engkau sibuk pada menuntut ilmu yang fardu kifayah itu. Maka jikalau engkau segan pada mengamalkan segala wirid dan segala zikir dan ibadah, padahal gemar engkau pada menuntut ilmu fiqh yang fardu kifayah itu, maka ketahui olehmu bahawasanya adalah bagimu syaitan yang bersembunyi dalam hatimu. Iaitulah penyakit yang tersembunyi dalam hatimu yang membawa kepada binasamu di dalam akhirat. Maka menuntutmu pada ketika itu bukanlah kerana Allah dan bukan kerana akhirat, dan hanya saja tuntut itu semata-mata kerana berkehendak akan dunia jua seperti harta dan kemegahan dan kebesaran. Maka tatkala itu sukalah syaitan kepadamu. Syaitan suka pada orang macam ni. Orang macam mana syaitan suka? Orang macam mana syaitan suka? Orang yang maksiat syaitan suka. Orang yang takabur, yang buat maksiat, yang buat dosa, itu syaitan suka. Dan antara yang syaitan suka ni, bila kita belajar ilmu, syaitan dah tahu dah. Kalau saya kata mencuri, boleh tak mencuri? Ambil je lah curi. Orang tak tahu pun. Tak ada CCTV. Ustaz tak nampak. Boleh tak ambil barang orang? Ustaz tak boleh pula. Ni, Ustaz tak tahu. Kita dua je. CCTV tak ada. Kita boleh ambil ni barang ni. Boleh tak ambil? Saya tak beritahu Umi, saya tak beritahu Ustaz. CCTV tak ada, boleh tak ambil? Kita dua je, boleh tak ambil? Kenapa tak nak ambil? Dosa? Dosa?
Betul, dosa. Semua orang tahu. Walaupun ustaz tak ada, walaupun umi tak ada, tapi Allah nampak ni. Kalau aku makan ni, kalau curi makanan pula. Kalau aku makan ni jadi apa? Jadi daging pula makanan tu, betul? Haram makan. Jadi daging yang daripada makanan tu jadi zat tu jadi daging yang haram. Tak boleh sentuh syurga. Yang layak aja adalah api neraka je. Tak boleh masuk syurga. Daging tak boleh masuk syurga. Yang layak bagi daging tu adalah apa? Neraka. Jadi kita nak makan tak makanan curi ni? Tak nak makan? Haram tak haram? Haram. Tak ada siapa cakap halal. Jadi syaitan tahu dah, kita tahu benda tu benda haram. Betul tak? Agak syaitan nak tipu kita? Takkan tipu dah. Yang dia akan buat apa? Dia akan tipu kita dengan kebaikan. Dia akan tipu kita dengan benda baik. Disebut kat sini dia kata antara belajar dengan zikir. Belajar ilmu bagus tak? Bagus. Dia kata tak apa, belajar je. Tak payah zikir. Dia kata apa? Syaitan kata kat sini, sibuk dengan belajar fardu kifayah. Tak payahlah nak zikir. Bagus tak bagus? Dia suruh kita belajar. Bagus tak bagus? Syaitan suruh kita belajar. Bagus tak bagus? Dia suruh kata belajar lah. Kimi, bagus tak bagus? Syaitan suruh kita belajar. Bagus tak bagus? Syaitan kata belajar lah. Fardu kifayah dengar. Belajarlah fardu kifayah. Bagus tak bagus? Bagus tak bagus? Anggur campur giling. Bagus tak bagus? Syaitan kata belajarlah fardu kifayah. Tetapi kata tinggalkan zikir. Bagus tak bagus? Bagus tak bagus? Tak bagus. Sebab apa? Belajar saja, belajar satu je belajar. Tapi dia kata tinggalkan zikir. Belajar petang-petang. Tak payah baca Widul Latif tu, tak payah. Dia tipu kita supaya apa? Belajar. Kita nampak macam bagus. Syaitan suruh aku belajar ni. Tapi kita tak sedar. Belajarlah. Time ada orang macam ni. Kalau kat madrasah dia buat macam ni. Kalau ada ceramah, ini yang saya nampak. Pengalaman saya. Kalau ustaz kata zikir, sibukkan dengan zikir. Kalau umi kata zikir petang, zikir. Ada orang kadang zikir ataupun dalam kelas belajar sama sekali kelas, tapi diulang Al-Quran. Bagus ke tak bagus? Ulang Al-Quran ni? Bagus tak bagus? Tak bagus. Dalam zikir, macam sini tak ramai ustaz. Ini tak ramai. Kalau di pondok tu kan ramai kan? Ramai. Kalau ustaz di pesantren tu mungkin ramai. Belajar. Ribu, ratus. Sikit juga. Kalau yang pesantren yang besar-besar ni, pelajar yang ramai-ramai ni, macam ni sikit alhamdulillah. Bila belajar ramai-ramai, akan ada pelajar yang duduk belakang, betul? Macam belakang, saya tak nampak. Ramai. Contoh, ramai sini penuh. Waktu zikir, kita buat waktu zikir, di dekat belakang ulang Al-Quran. Ulang hafalan dia. Bagus tak bagus? Bagus. Ditipu oleh syaitan. Sama juga dalam kelas. Tengah belajar ni, dia zikir. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Bagus ke tak bagus? Kita tengah belajar, dia zikir. Tak bagus juga. Ataupun tengah zikir, dia ulang Al-Quran. Belajar pula. Jadi setiap waktu ni ada dia punya masa dia. Setiap kita punya waktu ni ada dia punya masa dia. Waktu ni belajar. Waktu zikir zikir. Waktu main main. Ni waktu main lah. Pegang tasbih. Main World Cup kan. Mana tengok pegang tasbih. Sepak pegang tasbih. Jadi waktu main main. Waktu belajar. Ni waktu main belajar. Waktu belajar main-main. Jadi setiap waktu ada dia punya masa dia. Waktu belajar. Faham? Jadi syaitan ni dia akan tipu. Kita tahu dah benda haram, kita tahu dah benda maksiat. Tapi pada penuntut ilmu dia akan tipu kita dengan ilmu juga. Waktu belajar dia suruh zikir. Waktu zikir dia suruh belajar. Dah jadi campur. Jadi dia rojak buah. Jadi apa? Jadi rojak campur, tak boleh. Dia kena asing. Waktu belajar belajar. Waktu ngaji betul-betul ngaji. Hafal, ulang. Waktu belajar betul-betul belajar. Faham ke? Faham. Jangan tertipu dengan syaitan. Jadi kat sini nak cerita tentang apa sebenarnya? Nak cerita tentang orang yang belajar fardu kifayah ni jangan sampai melebihi daripada waktu dia berzikir.
Waktu zikir kena ada zikir. Waktu zikir kena ada waktu zikir. Jangan sampai belajar saja tanpa zikir. Orang yang orang yang belajar sahaja ni, yang sibuk dengan belajar hukum hakam fiqh ni, halal haram, hatinya tak ada zikir, dia akan menjadikan diri dia sebagai orang yang keras. Halal haram, hati dia tidak dilembutkan dengan zikir. Hati dia tak ada link dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja nak cari salah orang je. Rokok haram. Oh ni haram. Dia akan jadi menyalahkan orang. Halal haram. Jumpa orang je haram ni. Jumpa orang. Assalamualaikum. Haram dia kata, haram. Sebab apa? Hati dia hanya mencari kesalahan, menghukum orang. Rokok haram, ni haram, main bola haram, pergi konsert haram, semua haram. Sebab apa? Belajar tanpa ada zikir. Tapi orang yang berzikir, orang yang hatinya belajar, kemudian hati dia berzikir, dia akan ada ketenangan, dia akan ada sedikit sifat rahmat. Allah SWT turunkan Rasulullah rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh alam. Jadi dia tak akan menghukum juga haram, tapi dia akan guna cara yang berhikmah, dia akan menegur cara yang baik, dia akan ada sedikit kasih sayang, dia akan ada sedikit lemah lembut, mengikut cara yang betul. Bukan haram ni tak boleh, kita ni hidup kena halal haram. Faham? Kimi, faham? Okey. Kemudian perenggan bawah sekali Musa 85, maka jikalau engkau cuba akan dirimu beberapa masa pada mengerjakan segala wirid dan segala zikir dan segala ibadah, maka tiada segan dirimu daripada mengerjakannya demikian itu. Maka bahkan setelah dirimu sangat gemar kepada menuntut ilmu yang memberi manfaat itu, dan tiada engkau kehendak dengan menuntut ilmu itu melainkan kerana Allah, maka yang demikian itu terlebih afdal daripada segala ibadah, kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi afdalu indallahi min salati wassiyami wal haji wal jihad fi sabilillah azza wa jalla. Disebutkan daripada kitab Rawahul Ad-Dailami fi Musnad Al-Firdaus, walaupun ini hadis daripada hadis yang dhaif, maksudnya menuntut ilmu yang memberi manfaat itu. Ini ilmu yang bermanfaat. Kita belajar ilmu yang bermanfaat ni lebih baik daripada apa? Lebih afdal daripada apa? Lebih afdal daripada solat sunat dan puasa sunat dan haji yang sunat dan perang fi sabilillah. Nampak? Menuntut ilmu lebih afdal daripada solat sunat, daripada perang, daripada haji. Kerana apa? Ilmu yang bermanfaat itu dapat mengelakkan diri daripada pelbagai masalah. Yang tadi kita belajar tadi. Ilmu yang bermanfaat tadi tu akan lebih afdal daripada solat sunat. Akan lebih afdal daripada haji. Akan lebih afdal daripada perang. Sebab apa? Dengan ilmu tadilah kita dapat solat sunat. Dengan ilmu tadilah kita dapat buat haji. Kalau dia tak belajar ilmu, dia solat sunat. Dia tak ambil wudu. Sah ke solat sunat dia? Tak sah. Dia mengaji tapi baca salah, tajwid tak betul, sebab tak menuntut ilmu, mengaji saja, maka beri manfaat kepada bacaan dia? Tak, malah berdosa. Sebab tu kasih menuntut ilmu lebih baik. Kerana apa? Dengan ilmu tadilah yang akan menjaga solat sunat. Pukul 10 pagi dia solat apa? Solat tarawih. Sebab apa? Tak belajar. Tapi orang yang belajar, menuntut ilmu, dia tahu tak sekarang waktu solat apa yang boleh, solat apa yang tak boleh, solat zuhur bila, solat maghrib bila, solat sunat bila, solat witir bila, solat tahajud bila. Dia tahu tak? Tahu. Tapi orang yang tak menuntut ilmu, sekarang ni lah dia pergi buat solat tarawih. Maka sia-sia. Sebab itulah disebut kat sini lebih afdal daripada solat sunat. Lebih afdal daripada puasa sunat. Orang hari raya dia kata, saya setahun ni tak pernah berhenti puasa. Sepanjang tahun, hari raya pun dia puasa. Boleh ke? Haram. Tapi dia kata, saya tak pernah tinggal puasa selama 40 tahun. Hebat ke tak hebat? Kita panggil, tak payahlah kita panggil kan. Bengong. Jadi sebab apa? Tak belajar.
Kemudian sebutkan di sini talabul ilmi yauman khairun min siyami salasati ashhur. Menuntut ilmu lebih baik menuntut ilmu yauman sehari. Menuntut ilmu yang bermanfaat ni dalam masa sehari lebih baik daripada puasa sunat 3 bulan. Menuntut ilmu sehari je tapi lebih baik daripada solat sunat 3 bulan. Sebab apa? Contoh macam tadi juga. Kita bagi contoh lain sikit. Contoh ini menuntut ilmu dengan dia puasa 3 bulan. Kenapa lebih afdal menuntut ilmu? Sebab apa? Kadang-kadang dia puasa selama 3 bulan. Salah satu ashur. 3 bulan dia puasa. Tetapi puasa pada hari tasyrik macam tadi. Pada hari raya puasa. Tak boleh, haram. Ataupun dia puasa dalam keadaan menunjuk. Oh, dia post dekat status dekat TikTok, dia kata, hari ni aku puasa. Korang buat apa hari ni? Saya puasa. Buat live. Sebab apa? Bangga dia puasa. Dapat pahala ke? Tak pahala. Tapi dengan dia menuntut ilmu sehari, belajar, takutlah kepada Allah SWT. Kita kata ilmu yang bermanfaat ni ilmu yang menambah takut. Dia takut nak cakap yang dia puasa. Dia takut nak mengaku dia puasa. Dia takut nak puasa pada hari raya. Allah kata haram. Oh, haram. Maka puasa dia memberi faedah tak? Akan memberi faedah. Tu talabul ilmi. Dan yang terakhir, talabul ilmi sa'atan khairun min qiyami laila. Menuntut ilmu yang memberi manfaat. Menuntut ilmu yang manfaat 1 saat. Sa'atan ni mungkin bermakna saat, mungkin bermakna ketika macam sekarang ni. Waktu petang kita menuntut ilmu. Seketika. Lebih baik daripada solat tahajud semalaman. Malam ni tidur, pukul 2 bangun, solat sampai subuh. Dengan menuntut ilmu sekejap. Macam petang ni, sekejap je. Lebih baik daripada kita tahajud sepanjang malam. Sebab apa? Takut dalam tahajud kita apa? Kita tahajud dalam keadaan tak berwudu. Kita takut tahajud, tak tahu solat apa. Solat, setiap rakaat tayahi. Setiap rakaat, sujud sekali je. Tak belajar. Aku nak solat 1000 rakaat malam ni. Jadi solat dalam keadaan salah, solat dalam keadaan tak tahu hukum akam, maka rugi tak rugi? Rugi. Tapi bila dia belajar ilmu, dia belajar takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, belajar macam nak tingkatkan ibadah, maka akan memberi manfaat lebih daripada puasa sunat, lebih daripada solat sunat. Sebabkan dengan ilmu. Penting tak menuntut ilmu? Penting tak menuntut ilmu? Penting. Berapa ramai orang dekat sana yang dekat luar yang jauh daripada ilmu. Ya, hanya dia bangun pagi, pergi sekolah, balik sekolah, malam main telefon, tidur. Ataupun orang bangun pagi kerja, kemudian balik kerja, malam tidur. Tak ada ilmu, tak ada zikir. Ada zikir kat sekolah, ada ajar zikir. Jarang, ada yang ada. Tapi ada ajar zikir pagi, petang. Petang dah kat rumah dah. Lepas subuh, dah naik van dah pergi sekolah. Bila zikir dia? Kalau cikgu ajar kat sekolah, alhamdulillah ada waktu kelas agama, kan belajar. Tapi rugi tak rugi? Pagi dia tak ada zikirnya, petang tak ada zikirnya. Rugi tak? Rugi. Ada ke sebut ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala pagi petang? Tak. Mata pelajaran sekolah agama tu seminggu mungkin 3 kali, seminggu mungkin 4 kali. Ambil daripada 5 hari tu 4 kali je, mana waktu yang lain? Ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rugi. Jadi masing-masing kena ada ingat, kena ada kesedaran untuk mengingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dekat madrasah setiap hari tak kita dengar sunnah? Setiap hari dengar sunnah. Maka alhamdulillah, jagalah nikmat yang Allah SWT berikan. Banyak kawan kita dekat luar sana yang jauh daripada sunnah, jauh daripada Al-Quran, jauh daripada hadis. Kita setiap hari dengan kalamullah, dengan ayat Al-Quran. Alhamdulillah, syukur Allah SWT tempatkan kita dekat tempat yang baik. Itu perkara yang pertama yang kita boleh sibukkan diri dengan daripada pagi sampai tengah hari. Yang kedua, kalau kata tak mampu, bahawa tengok dekat situ muka surat 86, bahawa engkau tiada kuasa atas menghasilkan ilmu yang memberi manfaat itu dan tiada kuasa menuntut akan dia, tetapi engkau sibuk dengan ibadah sunat daripada zikir, baca Al-Quran, mengucap tasbih, mengucap salawat Nabi, maka yang demikian itu daripada darjat abidin. Dan itulah tarikat salihin, tarikat jalan orang yang soleh. Tarikat soleh itu maksud tarikat apa? Jalan. Tarikat itu apa maksudnya? Jalan. Tarikat ni
jalan. Salihin orang yang soleh. Dan adalah orang yang demikian itu setengah daripada orang yang dapat kemenangan dalam dunia dan akhirat. Tetapi hendaklah ibadah orang itu dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada riak, jangan ada ujub, jangan ada takabur, kerana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu syaitanir rajim, wa ma amruhu illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Terjemahan ni, tiada disuruh akan mereka itu pada berbuat ibadah melainkan illa apa? Liya'budullah, kerana menyembah kepada Allah padahal mereka itu tulus ikhlas kepada Allah, dalam keadaan ikhlas dan tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan kedua ni dia tak mampu nak belajar ilmu. Mungkin macam mak ayah kita yang kalau mak ayah yang belajar, alhamdulillah. Mungkin mak ayah kita yang tak sempat nak belajar, zaman dulu susah tak? Susah. Zaman dulu ada online ke? Tak ada. Nak belajar kena naik basikal, kena jalan kaki. Sekarang ada kereta. Zaman ayah kita dulu lagi kat Sarawak, mana ada jalan dulu. Sampai sekarang pun ada tempat yang tak ada jalan, kena jalan kaki. Naik motor boleh, kereta tak boleh. Naik bot boleh. Naik bot, naik motor tak boleh, bot tak boleh, kereta tak boleh, kena jalan kaki. Nak naik hutan macam mana? Pendalaman. Jadi macam mana nak sampai? Kena jalan kaki. Susah. Jadi dia tak sempat nak belajar. Jadi apa yang dia boleh buat? Sibukkan dia dengan zikir, dengan solat. Nak belajar ilmu, nak datang setiap hari, nak pergi sekelas, dah tua, dah tak mampu. Apa yang dia boleh buat? Buat yang wajib, solat, puasa, zakat. Kemudian sibuk diri dengan Al-Quran, sibuk diri dengan ibadah. Nak belajar pun, belajar hari ni satu, esok lupa dah. Belajar ni bab solat, ambil wuduk. Perkara membatalkan wuduk, belajar, esok ustaz apa ni tak faham. Lusa belajar tak faham lagi. Jadi apa yang dia boleh buat? Sibukkan dia dengan zikir, sibukkan dia dengan selawat, sibuk jadi ahli ibadah. Jadi ahli ibadah. Ini golongan yang kedua. Daripada subuh sampai tengah hari dah tak mampu dah nak buat apa. Jadi sibukkan diri dengan ibadah. Dan ibadah itu hendaklah kena dalam keadaan yang tidak ada riak, ujub dan takabur. Ada kisah yang mana dia nak beribadah pada Allah SWT. Kita panggil sebagai suluk. Nak menyendiri, nak ibadah, fokus dengan Allah SWT. Maka dia gali satu lubang bawah tanah, dia berzikir bawah tu. Bagus tak bagus? Tak nak bagi orang nampak zikir dia. Tak nak tunjuk dia apa? Orang yang berzikir. Tak nak zikir dekat masjid, takut orang cakap dia menunjuk. Maka dia buat satu tempat ibadah bawah tanah, menyorok daripada orang. Tapi dalam keadaan dia sorok amal ibadah tu, dia kata ni, kalau satu hari orang tahu ke ibadah bawah ni, hebat tak hebat? Hebat tak? Hebat lah. Ibadah bawah tanah seorang-seorang. Tak tunjuk ke orang. Tapi dalam hati dia apa? Ini kalau satu hari ni aku keluar ni, orang tahu aku bawah tanah ni, wish, orang kata aku ni wali. Orang kata aku ni apa? Wali. Orang yang dekat dengan Allah SWT. Dalam hati ada sifat macam tu. Bagus ke tak bagus? Maka itulah yang menghilangkan dia punya pahala. Walaupun dah sorok dah bawah tanah dah, ibadah tak ada orang nampak, tapi dalam hati ni, kalau nanti orang tahu. Rasa juga supaya orang tak nak dia tahu. Nampak tak? Bila ada niat macam tu, jadi apa? Ibadah dia jadi rosak. Dah menyorok dah, tapi dalam hati nak orang tahu. Tak ini juga. Dia kena ada ikhlas. Dan yang ketiga, bahawa sibuk engkau dengan sesuatu yang menyampaikan dengan dia akan berbuat kebaikan. Okey, tadi dua perkara. Yang pertama, golongan yang pertama, orang yang belajar mengajar. Dia tak mampu. Jadi orang yang kedua, iaitu orang yang sibuk dengan zikir, ibadah, sibuk dengan solat, sibuk dengan solat sunat, sibuk dengan zikir, selawat. Tak mampu jadi orang yang kedua. Jadilah orang yang tiga, yang mana sibuk engkau dengan sesuatu yang menyampaikan dengan dia akan berbuat kebajikan kepada muslimin. Dan engkau perbuat akan sesuatu yang memasukkan dengan dia itu akan kesukaan ke dalam hati orang mukminin. Orang mukminin apa maksud orang mukminin? Apa maksud orang mukminin? Orang mukminin orang apa?
Memang Islam apa? Muslimin orang yang Islam, mukminin orang yang beriman. Mukminin orang yang beriman. Engkau berbuat akan sesuatu yang memudahkan dengan segala amal yang soleh seperti berkhidmat kepada fuqaha yang solehin, ulama sufiyah dan ahli ad-din, orang-orang agama, iaitu orang yang beragama yang berkhidmat kepada segala guru kita dan berulang-ulang pada mengerjakan pekerjaan mereka itu dan menguasai pada menyampaikan kehendak mereka itu dan memberi makanan serta pakaian akan fuqara dan orang miskin, berulang-ulang ziarah kepada orang sakit, berulang berjalan menghantar orang mati ke kubur, berulang-ulang menolong segala orang dalam kesusahan, maka yang demikian itu terlebih afdal daripada ibadah yang sunat, kerana perbuatan yang demikian itu dibilangkan akan dia daripada ibadah, lagi menyukakan akan hati orang Islam, kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha yaumal jumu'ah saiman wa 'ada maridan wa syahida janazatan wa tasaddaqa sadaqatan faqad aujaba lahul jannah. Maksudnya barang siapa yang berpagi-pagi pada awal pagi hari Jumaat yang mana dia berpuasa dan dia berziarah pada orang sakit dan hadir ia akan jenazah dan memberi ia sedekah dengan sedekah, maka sesungguhnya wajib baginya syurga. Siapa yang buat amalan ni, Allah kata wajib ke atas dia syurga. Dia tak mampu nak belajar, nak mengajar, tak mampu. Nak jadi ahli ibadah, nak sentiasa solat, nak sentiasa berzikir, tak mampu juga. Kekangan masa ataupun ada masalah lain ataupun tidak diberi izin oleh Allah. Jadi apa yang dia boleh buat, jadilah orang yang ketiga. Apa yang dia boleh buat? Nak solat banyak, tak mampu. Apa yang dia boleh buat? Dia jadilah orang yang membantu kepada orang lain, mengajak kepada kebaikan. Dia nak buat baik tak larat dah, tak mampu dah, sibuk dengan pekerjaan atau lain. Jadi dia tak mampu jadi orang pertama, nak belajar mengajar pula, tak mampu ustaz. Nak sibuk dengan solat, nak sibuk dengan zikir, tak mampu juga. Maka dia jadilah orang yang mengajak pada kebaikan, yang berbuat baik kepada orang lain. Iaitu apa? Contoh, dia pergi pada ziarah orang sakit. Dia membantu kepada orang soleh. Dia nak jadi belajar ilmu mengajar, tak boleh. Dapat jadi ahli zikir, nak berzikir, tak boleh. Maka dia bantu kepada orang yang nak belajar agama. Dia bantu kepada orang yang berzikir. Dengan duit yang dia ada, dia bantu kepada orang lain. Duit yang dia ada, dia berziarah pada orang lain. Duit yang dia ada, dia sedekah kepada orang lain. Sedekah kepada orang yang menuntut ilmu. Dia tak mampu nak jadi orang yang ada ilmu. Dia tak mampu nak jadi orang yang suka pada ilmu. Dibantu kepada paling kurang dia bantu kepada orang yang suka ilmu, orang yang belajar ilmu. Itu peringkat yang ketiga. Iaitu sibukkan diri kepada menziarahi pada orang baik, ataupun dibantu kepada berkhidmat kepada guru dia, pembantu kepada syekh dia, pembantu kepada murabbi dia, sibuk menyediakan, membantu, menguruskan kepada orang-orang yang soleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak jadi tak mampu, maka dia bantu dari segi kudrat dia, dari segi kewangan dia. Dan yang keempat, bahawa tiada kuasa engkau atas yang demikian, tetapi sibuk engkau dengan hajatmu kerana berusaha atas belanja dirimu ataupun belanja anakmu ataupun isterimu, pada sejahtera segala muslimin daripada kejahatanmu, dan sejahtera mereka daripada lidahmu dan tanganmu, dan sejahtera agamamu, kerana engkau tiada berbuat maksiat, maka engkau dapat dengan yang demikian itu akan darjat ashabul yamin, iaitu orang yang diberikan suratannya itu pada kanannya seperti orang yang soleh. Siapa dah hafal juz 29? Saya dah hafal juz 29? Dah hafal belum? 29? 29 dah hafal lah? Dah. Siapa dah hafal 29? Tak hafal lagi? Mula pada awal, mula pada 1. Mula hafal daripada 1? 30 lepas tu? 1. Habis kat 29 nanti. Wa amma man utiya kitabahu biyamini. Betul? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira.
Ataupun fa amma man utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laitani lam kitabiyah. Bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanat qadiyah. Kat situ tak mampu orang pertama, tak mampu orang kedua, tak mampu orang ketiga. Yang keempat, dia nak buat apa? Nak belajar, mengajar, tak mampu. Yang kedua, dia nak menjadi ahli ibadah, penuh dengan solat, setiap hari zikir, tak mampu. Nak jadi orang yang ketiga pun tak mampu juga. Tak ada, dia tak mampu nak ziarah, tak mampu nak pergi lawat orang sakit, tak mampu nak bagi duit, nak bagi membantu orang lain. Sekejap. Assalamualaikum. Ya, sila. 21 Julai. Hello? Coba tu. Ish. Tak boleh sebenarnya. Okay. Nanti okay, baik. Okey, tak mampu orang yang pertama, tak mampu orang yang kedua, tak mampu orang yang ketiga, tak mampu. Jadi apa yang dia boleh buat adalah dengan dia jadikan, sebab apa tak mampu? Mungkin sibuk dengan kerja. Dia nak memberi nafkah kepada siapa? Isteri dia, kepada anak dia. Contoh ayah kita lah, ayah kita. Tak mampu jadi orang yang belajar dan mengajar. Tak mampu orang yang berzikir setiap hari, solat, puasa, ya ahli ibadah, tak boleh. Jadi orang abid, tak mampu. Orang ketiga pun tak mampu, nak sentiasa pergi bantu orang, duduk dengan syekh, bantu madrasah, ataupun sentiasa bersedekah, pergi kepada orang baik, tak mampu. Apa yang dia boleh buat? Maka dia jadilah diri dia yang sibuk dengan pekerjaan dia, tetapi dalam keadaan yang masa yang sama, dia apa? Dia tidak memberikan mudarat pada orang dan tidak menyusahkan orang. Sibuk menjaga diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada melakukan maksiat. Pergi kerja, balik kerja, tak buat maksiat. Kemudian tak memudaratkan orang lain. Tak sembang maksiat, tak cerita keburukan orang. Jaga diri dia daripada melakukan dosa. Tapi tak memberi manfaat pada orang. Dia pun tak mengajar orang. Dia pun tak buat kebaikan. Cuma ini dia jaga diri dia daripada memudaratkan orang. Maka dia kata kat sini, maka engkau dapat dengan yang demikian akan darjat ashabul yamin, golongan yang kanan. Siapa golongan kanan ni? Yang sebutkan dalam Al-Quran tadi. Golongan yang ashabul yamin. Golongan yang bila di padang mahsyar nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan dia buku catatan amalan dengan tangan kanan. Dia tak buat jahat, dia buat baik, tapi tak sampai pada darjat yang pertama, tak sampai pada darjat yang kedua, tak sampai pada darjat yang ketiga. Dia hanya jaga diri dia daripada orang lain, dan orang lain selamat daripada diri dia. Adapun martabat yang ke bawah daripada ini, maka iaitu ashabus shimal, golongan kiri. Kalau ashabul yamin, golongan kanan. Ashabus shimal, golongan kiri. Yamin dengan shimal, kanan dengan kiri. Maka adapun martabat yang ke bawah daripada ini, maka iaitu ashabus shimal, orang yang diberikan suratannya itu pada kirinya, iaitu orang yang dipermainkan oleh syaitan kerana mereka itu sibuk dengan sesuatu yang menggugurkan agama mereka itu. Wal'iyazubillah. Ataupun memberi kesakitan dan kejahatan kepada hamba Allah yang muslimin. Maka inilah martabat yang membawa kepada kebinasaan di dunia dan di akhirat. Dan seyogianya engkau jauhkan martabat yang akhir ini. Ketahuilah olehmu wahai Talib, bahawa segala hamba Allah itu pada hak agamanya 3 perkara. Yang pertama, salim. Jadi dia kata itu, dalam agama ni ada 3 golongan. Ada berapa golongan? 3. Yang pertama, salim. Apa tu salim?
selamat, iaitu sejahtera daripada seksa, iaitu orang yang menyimpankan atas perbuat segala yang difadukan atasnya dan meninggalkan ia akan sekalian maksiat. Ini orang yang pertama. Buat baik dan tak buat jahat. Itu. Golongan kedua ini adalah golongan yang mendapat laba. Laba tu kan mendapat keuntungan. Betul tak? Laba. Kan? Itu ada labanya kan? Ada keuntungannya. Untung. Dari segi apa? Orang yang berbuat segala yang difadukan atasnya dan menjauhkan daripada segala maksiat serta ia membanyakkan akan segala yang disunatkan. Ini tadi saya terangkan tadi. Semua orang wajib tak solat 5 waktu? Wajib. Wajib tak bayar zakat? Wajib. Wajib tak puasa pada bulan Ramadan? Wajib. Tetapi ada orang yang untung. Orang yang wajib tadi tu golongan yang salim. Macam itulah dia. Semua sama level. Buat yang fardu je. Itu golongan yang salim. Golongan yang kedua, golongan rabih ni apa? Golongan orang yang dia memperbanyakkan sunat. Yang berlumba-lumba dalam sunat. Itulah yang akan membezakan dia apa? Dekat syurga. Lagi banyak amalan sunat, lagi tinggi. Itu golongan orang yang untung. Golongan yang biasa-biasa siapa? Yang buat yang wajib je. Solat. Bayar zakat. Puasa Ramadan, puasa. Tapi dia tak pernah puasa sunat. Tak pernah solat sunat. Tak pernah sedekah sunat. Bayar zakat setiap bulan je, setiap tahun je. Tapi sedekah tak pernah. Maka dia buat yang wajib. Itu orang yang salim. Tak masuk neraka, tapi masuk syurga. Cukup. Ada dapat masuk syurga, alhamdulillah. Tapi golongan yang untung, golongan kedua ni orang yang apa? Sentiasa berlumba-lumba. Dan janganlah jadi pada orang yang ketiga, iaitu orang yang rugi, iaitu mendapat rugi. Orang yang meninggalkan akan yang difardu ke atasnya dan mengerjakan barang yang ditegah ke atasnya. Siapa golongan yang rugi? Yang tak buat wajib, kemudian yang melaksanakan maksiat. Melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni rugi. Jadi kalau kita kata siapa yang beruntung dekat dunia ni? Orang yang melaksanakan ibadah, orang yang buat amalan fardu. Tinggalkan ibadah, buat amalan sunat, orang yang untung. Orang yang biasa-biasa, tak untung, tak rugi. Siapa? Yang buat yang wajib. Dia tak untung. Sekadar dapat masuk syurga. Rugi tak rugi? Tak rugi. Tak ada keburukan apa, tak masuk neraka, dia tak rugi. Tetapi biasa. Tak untung, tak rugi. Dan orang yang rugi, orang yang buat maksiat, yang melanggar perintah Allah Subhanahu. Itu orang yang rugi. Jadi kalau kita tengok orang yang rugi siapa? Orang yang tak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wal as innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ni dalam kerugian. Semua orang dalam keadaan rugi. Ada orang untung. Semua rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Orang kafir rugi tak? Rugi sebab dia tak apa? Tak beriman. Illal ladzina amanu, kena beriman. Wa amilus salihat. Yang orang yang beriman dulu. Orang kafir rugilah. Macam mana dia buat baik ke, dia sedekah 1 juta. Buat padang futsal lepas ni. Baik tak? Baik, bagus. Tapi rugi tak? Rugi sebab apa? Tak beriman. Illal ladzina amanu, kena beriman tu. Wa amilus salihat, orang beriman kemudian dia apa? Dia buat amalan soleh. Kena buat amalan soleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baru jadi orang yang beruntung. Maka jika tiada kuasa engkau menjadikan dirimu itu pada martabat yang rabih, iaitu pada martabat yang untung, maka hendaklah engkau jadikan dirimu pada martabat yang salim. Tak dapat jadi untung, jadi orang yang paling kurang, paling malas, orang yang melaksanakan yang wajib. Dan hendaklah engkau takuti dan engkau jauhi akan martabat yang khasir, yang rugi itu, yang mendapat kerugian. Dan ketahui olehmu pula wahai talib, bahawasanya bagi hamba Allah itu pada hak segala makhluk 3 perkara. Yang pertama seperti malaikat, iaitu mereka yang berbuat kebajikan kepada makhluk dan kasih sayang akan mereka itu dan memasukkan kesukaan ke dalam hati mereka. Baik, jadilah seperti malaikat. Malaikat ada nafsu ke? Malaikat makan tak? Malaikat makan tak?
Dia masak spaghetti. Malaikat tak makan. Malaikat ada suami isteri ke? Tak ada. Malaikat ada buat dosa? Malaikat tak buat dosa. Malaikat hanya melaksanakan ketaatan. Jadi jadilah seperti malaikat yang tak buat dosa tetapi sentiasa melaksanakan kebaikan, ketaatan. Tu. Yang kedua, seperti binatang. Hamba Allah ni dibahagikan kepada tiga umpama dia. Umpama tiga perkara. Yang pertama seperti malaikat tadi, orang yang untung tadi. Yang kedua seperti apa? Binatang ataupun seperti benda. Yang mana tak buat baik dan tak buat jahat. Macam batu. Ni. Dia buat apa? Tak buat apa-apa. Dia buat apa di sini? Dia buat apa? Duduk diam-diam sini. Kalau letak meja sini, kalau letak sini. Dia buat apa kat sini? Duduk diam-diam. Melainkan kalau sini, baling kat Rizkal. Tapi saya yang baling. Dia buat apa? Dia reda je. Betul tak? Dia reda, betul tak? Dia reda tak? Dia reda kena baling. Orang lain yang buat. Jadi seperti binatang ataupun benda. Kena sembelih kan? Orang bagi makan lembu, bagi makan, tak bagi makan diam, redok bek je lah. Kan? Redok. Betul. Ada datang rumah curi, mana kata? Mana aku punya rumput cari ketuk. Umi yang nak rumput kata, ada. Ikan dalam kolam depan ni ada ikan kan? Kalau kita bagi makan, ni makan. Kalau tak bagi makan, ada dia lompat. Perang. Ada? Tak ada. Redok dia mati macam tu lah. Jadi jadilah seperti binatang ataupun benda yang mana tak bagi mudarat, tak bagi masalah. Dan ketiga, jangan jadi seperti kala dan ular, haiwan yang berbisa. Kerana apa? Dan segala haiwan yang buas, jadi harimau, jadi ular, jadi kalajengking. Sebab apa? Mereka ni akan memudaratkan. Kalau kita tak nak jadi seperti malaikat, cukup jadi seperti benda, haiwan yang biasa-biasa, tak memudaratkan manusia. Jangan jadi seperti kalajengking ataupun ular yang apa? Dia berbisa, mematuk orang, memudaratkan orang, kemudian kemudian mati pula. Maka mendatangkan kemudaratan. Jikalau engkau tiada kuasa engkau jadikan dirimu seperti malaikat itu, maka jadikan dirimu seperti binatang ataupun benda. Jangan engkau turun kepada martabat kala ataupun ular. Kala tahu? Scorpion. Scorpion. Kalau Sarawak panggil apa tu? Skopang. Syahadan. Syahadat atau perhatian sayogianya, jangan engkau sibuk pada tiap-tiap hari dan malam itu melainkan dengan sesuatu yang memberi manfaat bagimu di akhirat, ataupun sesuatu yang memberi manfaat bagimu pada kehidupanmu di dalam dunia yang menolong atas akhiratmu. Jikalau tiada kuasa engkau mendirikan akan agamamu pada berbuat ibadah serta bercampur dengan manusia, maka hendaklah engkau jauhkan akan segala manusia itu seperti engkau bersunyi dirimu. Jikalau engkau bersunyi di sendirimu, nescaya engkau kuasa mendirikan agamamu pada berbuat ibadah. Jikalau tiada kuasa akan demikian itu, maka hendaklah engkau tidur. Maka iaitu terlebih baik daripada duduk berkhabar-khabar yang tiada memberi manfaat akan agamamu, atau memikirkan yang sedemikian itu, kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Maksudnya apa? Sebaik-baik Islam manusia itu meninggalkan sesuatu yang tiada memberi manfaat akan agama. Tinggalkan perkara yang sia-sia. Apa perkara yang sia-sia? Main PUBG, sia-sia. Tak buat jahat, tak buat baik. Buat apa? Buat masa. Buang masa. Tak buat jahat, tak buat baik. Itu kalau main seorang-seorang lah. Tapi kalau main maki orang. Kau kenapa lembab sangat, cepat sikit, dah mati. Padan muka, maki orang. Tu lain lagi lah. Ini main diam-diam je. Mati, pejam mata. Menang, buka mata. Itu yang sia-sia. Maka tinggalkan perkara yang sia-sia. Dan kalaulah orang yang daripada dia buat dosa, ni kira orang buat dosa ni, orang buat jahat ni, daripada dia buat jahat, lebih baik dia tidur. Kalau dia cakap tak boleh dah tidur, duduk sini kena belajar lah. Kalau tidur kena rotan. Ustaz, rotan je.
Kan? Kalau tidur, semalam belajar suruh tidur. Itu kalau orang yang dekat luar yang buat maksiat. Daripada buat maksiat baik dia tidur. Kita jangan tidur. Lebih baik kita mengaji daripada tidur. Itulah yang kena faham. Yang tidur langsung dalam buku ni kata tidur ni tak ada. Tidur tak boleh. Madrasah tak boleh tidur. Ulama kurang tidur. Ini kalau bagi orang yang dia masalah pada orang, yang akan mudarat pada orang, itu baru kita suruh dia tidur. Fasal yang ke-8 91. Pada menyatakan adab bersedia bagi segala solat. Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Pada menyatakan adab bersedia bagi segala solat. Baik. Dan sunat engkau tidur pada waktu kailulah. Bila waktu kailulah? Bila waktu kailulah? Sini tidur. Kau apa tidur? 11.30, 12 sampai zuhur, sebelum azan. Okey. Apa itu kailulah? Iaitu waktu dahulu daripada gelincir matahari, kerana tidur pada waktu itu menolong bangun pada malam untuk mengerjakan solat tahajud, ataupun kerana berjaga untuk berbuat kebajikan yang selain daripada solat tahajud. Adapun tidur pada waktu itu dengan tiada berbuat ibadah pada malam, maka iaitu seperti orang yang makan sahur dengan tiada puasa, maka ia tiada berfaedah. Hendaklah engkau bangun dahulu daripada waktu zuhur supaya engkau bersedia mengerjakan solat zuhur pada awal waktu. Setelah itu maka hendaklah engkau mengambil wuduk. Baik. Apa fungsi kailulah ni untuk apa? Untuk bangun malam. Bangun ke tak malam? Bangun apa? 4:30. Maka apa fungsi kailulah? Kailulah adalah kita tidur pada siang hari. Sama ada sebelum zuhur, ataupun ada juga yang berpendapat selepas pada zuhur, sebelum asar sekejap, rehat sekejap. Ataupun tak semestinya tidur, tapi rehat. Duduk, baring, rehat. Rehatkan minda setengah jam, 15 minit. Walaupun tak tidur, sekejap, rehat, ambil masa. Yang mana tidur tadi tu untuk apa? Tujuan dia untuk membantu apa? Bangun malam. Niat kailulah untuk dapatkan tenaga. Untuk apa? Ibadah malam. Itu fungsi kailulah, untuk membantu pada waktu malam. Tapi bagi orang yang tak tidur kailulah, boleh tak bangun malam? Boleh, tak ada masalah, boleh. Tak ada masalah, boleh. Tapi kalau siapa yang tidur kailulah, dia dapat sunnah tidur kailulah. Kemudian membantu dia pada waktu malam untuk beribadah, untuk tahajud. Diibaratkan seperti orang yang berpuasa. Kalau puasa tak sahur, sah tak? Sah? Boleh tak puasa? Boleh. Kuat tak? Kuat je. Kadang Ustaz terlupa sahur tapi rasa kuat je, betul? Boleh. Sama macam kailulah. Ada orang tidur, ada orang tak tidur. Tapi yang tidur dapat sunnah. Kemudian dapat membantu malam. Begitu juga orang yang sahur. Dia sahur puasa, maka tambah tak kekuatan dia? Tambah kekuatan dia. Tapi kalau dia tak sahur, boleh tak? Boleh. Mampu tak puasa? Mampu. Tapi bila dia sahur, ada ada kekuatan, ada sunnah dia, dapat ikut sunnah Rasulullah. Tapi yang malang siapa? Orang yang sahur tapi pukul 10 makan nasi lemak. Ustaz, saya sahur tadi makan, Masya Allah, makan nasi pukul 10, sedap lah, 100 plus, minum 100 plus. Sia-sia tak? Jadi sia-sia. Begitu juga orang yang kailulah pukul 10 sampai azan zuhur kailulah. Ustaz kejut tak bangun. Malam tidur lagi, bangun apa? Pukul 6 mau bangun. Sia-sia tak kailulah dia? Sia-sia. Jadi kalau kailulah wajib kena qiyamul lail, wajib kena tahajud. Sebab kita dah tidur, dah rehat. Maka jangan lepaskan untuk apa? Untuk bangun tahajud. Dia sama seperti orang yang sahur tapi tak puasa, rugi. Kemudian solat engkau 2 rakaat solat sunat wuduk, lalu pergi ke masjid. Apabila sampai ke masjid, maka solat engkau 2 rakaat solat sunat tahiyatul masjid. Dan jikalau engkau dengar akan bang, maka hendaklah engkau jawab akan iya. Kemudian solat engkau 4 rakaat dahulu daripada zuhur. Jadi solat sunat ni afdal di mana? Afdal di
Solat sunat afdal mana Izzuddin? Solat sunat afdal mana? Aish. Muaz. Aish yang nama Aish mana? Oh tak ada dah. Rizkan lah. Solat afdal dekat mana? Masjid. Masjid. Afdal kat mana? Lagi ni. Afdal kat mas? Dekat rumah. Kenapa afdal dekat rumah? Dia dekat sini. Maka solat engkau 2 rakaat solat sunat wuduk lalu pergi ke masjid. Lepas solat sunat baru pergi masjid. Pada zaman Rasulullah apa? Rasulullah solat kat mana? Kat mana? Masjid ke kat rumah? Dekat rumah. Dekat rumah. Kenapa afdal di rumah? Menyelamatkan diri daripada dilihat oleh orang lain. Solat. Kalau kat sini solat kat sini lah. Kalau solat bilik ustaz, habis tu kami kat madrasah solat kat mana? Afdal dekat bilik. Solat sunat ni solat sunat. Kalau sini dah sedia tempat baik, solat kat sini solat sunat. Kawan-kawan kita ada pun tahajud ke solat sini. Tapi kalau kita dekat rumah, afdalnya solat di rumah, bukan di masjid. Salah satunya adalah untuk selamatkan diri daripada riya, daripada ujub, daripada orang tengok, ni kalau ada tok imam ni solat 10 rakaat. Solat sunat dekat masjid. Afdal. Selamatkan supaya apa? Orang tak nampak kita punya ibadah. Tak tunjuk kita ni solat sunat banyak, solat sebab apa? Kita nak jadikan solat kita ni ikhlas kerana Allah, dan akan menghidupkan rumah. Rumah kita akan bercahaya. Kalau kebanyakan yang rumah-rumah ni dia akan ada tempat ibadah dia. Para wali, para soleh ni, mereka rumah mereka akan ada tempat ibadah supaya tidak dilihat oleh orang. Itu juga pada zaman Rasulullah. Solat sunat sebab Rasulullah rumah dia memang sebelah daripada masjid. Maka solat sunat di rumah, sudah apabila solat fardu baru solat di masjid. Sunnah dia. Dan solat di rumah ni dapat menghidupkan rumah. Rumah akan nampak bercahaya. Seperti mana dalam sebahagian riwayat sebutkan rumah ini dilihat oleh malaikat. Seperti apa? Seperti bintang di langit. Penduduk bumi melihat bintang di langit, nampak apa? Bercahaya, berkilauan. Cantik bintang ke langit, cantik nampak, dihiasi oleh bintang. Begitu juga penduduk langit, iaitu para malaikat penduduk langit melihat pada rumah-rumah yang berada di bumi ni, bercahaya seperti penduduk bumi melihat bintang di langit. Cahaya dengan apa? Dengan zikir, dengan solatnya, dengan bacaan Qurannya. Kalau rumah mati, rumah tak ada cahaya, rumah tak ada zikrullah, rumah tak ada solat, rumah tak ada bacaan hadis, rumah tak ada bacaan Al-Quran, rumah ni akan gelap. Malaikat pun tengok gelap di rumah ni. Tak ada orang yang sebut nama Allah, nama Rasulullah, Al-Quran, tak ada majlis ilmu, maka rumah akan jadi gelap. Tak disukai oleh para malaikat. Yang suka apa? Syaitan. Jadi sebab tu dalam rumah rasa tak tenang, rasa nak keluar rumah, rasa tak nak duduk rumah, rasa panas, rasa gelisah, macam-macam. Sebab rumah tidak dipenuhi dengan zikrullah dan nama Allah Subhanahu Wa Taala, dipenuhi dengan Al-Quran, tak ada solat, tak ada ibadah. Maka sunat solat di afdal, solat sunat di rumah. Tapi solat sunat. Kalau solat fardu di masjid, solat fardu tetap di masjid. Sebab tu disebut kat sini, maka solat kat rumah dulu, kemudian barulah pergi ke masjid. Apabila sampai ke masjid, maka solat engkau 2 rakaat solat sunat tahiyatul masjid. Dan jikalau engkau dengar akan bang, maksudnya kat sini apa? Datang sebelum azan, afdal. Tapi jarang dah orang-orang dekat penduduk kita sekarang di Malaysia pun jarang dah orang datang sebelum azan. Jarang orang datang selepas azan baru dah datang. Ada orang datang sebelum azan, ada, tapi tak ramai. Ke tempat saya pun tak ada, jarang. Ada yang datang mungkin seorang 2 orang, tapi jarang. Maka bila azan, maka jawablah azan. Bang tu azan. Tahu bang? Jawab bang. Bang tu azan. Sebahagian negeri panggil bang. Dah bang ke belum? Orang negeri panggil apa? Bang, azan. Azan. Kalau bahagian utara tu panggil bang. Dah bang ke belum? Bang tu apa? Azan lah. Tulis dalam tu. Bang apa? Bang
Tulis bang tu azan. Mana bang? Mana bang tu cari. Zat 51 tu. Dia ada kat situ. Perengan kedua tu. Apabila sampai ke masjid maka solat engkau 2 rakaat. Jikalau engkau dengar akan bang. Bukan abang. Bang tu azan. Azan berkumandang. Apa dengar akan bang atau azan, maka hendaklah engkau jawab akan azan. Kemudian solat engkau 4 rakaat dahulu daripada zuhur. Kemudian semuanya itu sunat muakkadah pada ahli tasawuf kerana sabda Nabi SAW, man salla qabla zuhri arba'an kana ka'itqi rakabatin min bani Ismail. Barang siapa yang solat dahulu daripada zuhur 4 rakaat, nescaya ia adalah seperti memerdekakan seorang hamba daripada anak Nabi Ismail. Sebelah kat situ. Man salla arba'an qabla zuhri ghufira zunubahu yaumuz zalik. Barang siapa yang solat 4 rakaat dahulu daripada zuhur. Dahulu ni solat apa? Solat qabliyah. Arba'an qabla zuhri. 4 rakaat sebelum zuhur. Itu dikatakan sebagai apa? Qabliyah zuhur. Qabliyah zuhur. Maka diampunkan dosa-dosanya pada hari itu. Siapa yang solat 4 rakaat sebelum zuhur, sama ada dia buat 4 rakaat ni takbir, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat tiga, salam. Tahiyat akhir salam. Ataupun nak buat 2. Saja aku solat sunat qabliyah zuhur 2 rakaat. Saja aku solat qabliyah zuhur 2 rakaat. Boleh nak buat 2 ataupun nak buat 4 terus. Ataupun dua-dua boleh. Selepas itu engkau solat fardu zuhur serta imam, kemudian engkau solat 4 rakaat kemudian daripada zuhur, kerana sabda Nabi SAW, man hafadha ala 4 rakaat. Siapa yang menjaga 4 rakaat? Tadi yang solat 4 rakaat sebelum je, dapatlah Allah ampun dosa dia pada hari itu. Kemudian yang tadi Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran seperti memerdekakan seorang hamba daripada Bani Ismail. Baik. Jadi itu sebelum zuhur. Kalau orang yang man hafaza ala arba'ah qabla dan ba'daha, dia jaga 4 rakaat sebelum zuhur dengan selepas zuhur. Maksud dia solat zuhur berapa kali? Berapa rakaat total solat zuhur? Semua 12. 4 sebelum, kemudian solat zuhur 4. Berapa dah? 8. Kemudian dia solat lagi 4 ba'da zuhur, ba'daha. Jadi berapa semua? Jadi berapa semua? Solat zuhur. Waktu zuhur dia solat jadi berapa semua? Sekali dengan sunat. Baru sebut 4 sebelum zuhur. Kemudian solat zuhur 4 rakaat jadi berapa? 8. Kemudian sebut kat situ wa arba'in ba'daha, dan 4 selepas pada zuhur. Jadi berapa? Jadi 12. Siapa yang solat 4 sebelum zuhur, 4 zuhur, kemudian 4 selepas zuhur, haramahullahu ala nar. Allah Subhanahu wa taala akan apa? Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan jasad dia daripada apa? Daripada api neraka. Haram. Allah SWT haramkan jasad dia daripada api neraka. Siapa yang jaga apa? 4 sebelum zuhur, 4 di solat zuhur wajib, kemudian 4 selepas zuhur, maka dia akan diharamkan daripada api neraka. Jadi ini antara amalan yang kita boleh buat. Siapa yang buat ni, insya-Allah istiqamah, maka dia tidak akan dapat masuk neraka. Dia kena buat. Sama ada 4. Kalau antara amalan Imam Haddad, 4 rakaat sebelum zuhur ni, antara amalan Imam Haddad, 4 rakaat sebelum zuhur ni dia akan gabungkan dengan solat sunat zawal. Dia akan baca apa pada solat sunat sebelum zuhur ni? Akan baca pada 4 rakaat ni surah Yasin. Surah apa? Surah Yasin. Dia ada 4 tanda berhenti. Ada 4 tanda berhenti. Jadi 4 rakaat sekali ataupun asing dua-dua. Dia akan ada 4 tanda berhenti. Setiap rakaat Al-Fatihah akan baca ayat pertama sampai ayat ke 13. Kemudian rakaat kedua akan baca daripada 14 sampai ada 4 tanda, 4 tempat. Surah Yasin. Bila nak solat? Selepas azan zuhur, qabliyah, baca surah Yasin. Bukan setiap rakaat. 4 rakaat tu dibahagikan kepada 4 berhenti. Baca surah Yasin tu sebelum zuhur. Kemudian selepas zuhur baca buat solat 4 rakaat lagi. Tapi lepas zuhur tak ada amalan Yasin. Lepas zuhur qul huwallahu ahad, qul ya kafirun.
Itu amalan Imam Haddad. Syahdan. Jangan engkau sibuk kemudian daripada solat zuhur itu hingga asar, melainkan dengan belajar ilmu yang bermanfaat. Kat sini lepas zuhur buat apa? Sini jadual zuhur lepas zuhur buat apa? Makan lepas tu? Ulangan. Kelas ulangan. Hafalan baru. Ulangan. Maka daripada solat zuhur itu hingga asar, melainkan pelajar itu belajar ilmu memberi manfaat pada agamamu ataupun menolong orang atas perkara yang mubah, seperti berkhidmat kepada para fuqaha dan solehin, dan berkhidmat pada ulama ahli tasawuf, serta berkhidmat pada guru kita. Macam sekarang kita di madrasah, kita sibukkan diri dengan belajar, dengan ulangan, dengan hafalan. Ini kat madrasah. Adapun orang luar sibukkan dengan ibadah lain, dan mereka itu sebagai kepada yang lain daripada mereka itu, iaitu segala orang Islam. Atau sibuk engkau dengan membaca Al-Quran, atau sibuk engkau dengan berusaha mencari belanjamu yang menolong dengan dia atas agamamu. Ataupun bagi orang kerja macam ayah kita yang bekerja, maka sibuk dengan mencari nafkah, adapun itu pun ibadah. Apabila masuk waktu asar, maka solat engkau 4 rakaat dahulu daripada solat fardu asar, iaitu sunat muakkadah pada ulama ahli tasawuf. Kerana apa? Nak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu abdan shalla arba'an qabla asr. Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat. Allah memberi rahmat kepada siapa? Akan hambanya yang solat 4 rakaat sebelum asar. Semua sebut sini, man shalla qabla asri arba'an haramahallahu 'alan nar. Barang siapa yang solat 4 rakaat sebelum asar, nescaya diharamkan Allah akan jasadnya ke atas api neraka. Maka janganlah engkau tinggalkannya yang demikian itu, supaya dapat engkau rahmat dan didoakan oleh Rasulullah sallallahu. Ini doa daripada Rasulullah. Ketika mana zaman sahabat, Rasulullah tidak pernah meninggalkan 12 amalan, 12 rakaat solat, 10 rakaat solat sunat rawatib. Berapa rakaat? 10 rakaat Rasul tak pernah tinggal. Walaupun Rasulullah musafir, tak pernah tinggal. Antaranya solat 2 rakaat sebelum subuh, Rasul tak pernah tinggal. Walaupun dalam keadaan Rasulullah musafir. 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat selepas zuhur, dah 6 rakaat. 2 rakaat selepas daripada maghrib, dan 2 rakaat selepas daripada isyak. Rasul tak pernah tinggal. Maka sahabat pun memang tak pernah tinggal, sama ikut Rasulullah. Banyak yang ikut pada Rasul tak pernah tinggal. Maka solat asar ada tak solat sunat? Waktu ni Rasulullah apabila musafir, Rasulullah tinggal kadang-kadang solat sunat sebelum asar. Maka sahabat pun tak ambil begitu berat akan solat sunat sebelum asar. Maka Rasulullah tengok para sahabat ada yang buat, ada yang tak buat, ada yang buat, ada yang tak buat. Maka Rasulullah tengok sahabat dalam keadaan demikian, Rasulullah kata apa? Dikumpulkan para sahabat, diberi doa. Rasulullah kata apa para sahabat? Rahimallahu mra'an, rahimallahu abdan, ataupun sebagai riwayat rahimallahu mra'an shalla qabla asri arba'an. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada kamu. Rasulullah doa ni, siapa yang solat sebelum asar 4 rakaat, maka akan diberikan rahmat pada Allah Subhanahu wa taala. Doa Rasulullah ditolak tak? Tak ditolak. Maka bila Rasulullah doa macam tu, siapa yang solat 4 rakaat sebelum asar, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri dia rahmat. Itu doa daripada Rasulullah. Maka lepas daripada Rasulullah keluar perkataan demikian, siapa yang solat 4 rakaat sebelum asar, maka Allah akan berikan dia rahmat. Maka barulah para sahabat semua bersama-sama dengan Rasulullah, maka mereka jarang lagi meninggalkan solat sunat sebelum asar 4 rakaat. Nak dapatkan ganjaran rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Besar tak rahmat? Besar. Tak ada orang yang dapat masuk syurga melainkan dengan rahmat, bukan dengan amalan. Amalan, Ustaz saya solat sunat 1000 rakaat satu malam. Imam Syafi'i. Rizkan berapa rakaat? Tak pernah tinggal tahajud, tak pernah tinggal duha. Ustaz, duha saya 12 rakaat. Rizkan berapa rakaat duha? Tak pernah tinggal 12 rakaat duha setiap hari. Daripada saya mula masuk Mahad Tahfidz Barakah Wasakinah, tak pernah tinggal. Duha 12 rakaat, tak pernah tinggal kan? Tak pernah tinggal Rizkan 12 rakaat setiap hari.
Masuk syurga, Allah tengok ke solat duha? Allah tak tengok. Allah tengok ke kita punya kopiah? Rizqal tak pernah cabut songkok. Beli dekat dia capal. Songkok. Tak pernah tinggal. Tak pernah tinggal siwak. Mana siwak? Tak pernah tinggal siwak. Setiap kali solat siwak. Masya Allah. Tak pernah tinggal Rizqal. Siwak tak pernah tinggal. Allah tengok ke? Bila nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, setiap yang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Dengan rahmat. Bukannya dengan siwak. Bukannya dengan solat. Bukannya dengan puasa. Puasa sunat saya Ustaz. 30 hari berturut-turut bulan Muharram. Tapi dengan rahmat. Maka kejarkan rahmat Allah, dan doa ini didoa oleh Rasulullah sendiri. Rasulullah sendiri doa, siapa yang jaga solat 4 rakaat sebelum asar, maka dia tergolong dalam golongan orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila selesai engkau solat fardu asar itu, maka jangan engkau sibuk dengan seumpama yang dahulu, iaitu hendaklah engkau kerjakan seperti yang tersebut. Kemudian daripada solat zuhur dahulu, seperti menuntut ilmu yang memberi manfaat pada agamamu atau menolong kebajikan kepada segala manusia. Kalau dekat Hadramaut, kat Yaman, kita dekat Malaysia ni lain. Kita dekat Malaysia, kat Malaysia ni petang ni kena buat apa? Petang nak buat apa? Main bola. Petang buat apa? Main badminton. Bersukan lah apalah kan. Tak belajar nanti otak jadi jam. Tak bersukan nanti otak jadi pening kan. Tapi kami di Hadramaut, sebahagian tempat, lepas asar ni lah waktu yang special. Lepas asar ni waktu yang special. Waktu orang lalai, waktu orang balik kerja, waktu orang jauh dengan Allah SWT. Tapi waktu lepas asar ni kita belajar agama. Waktu lepas asar ni lah kita sibuk belajar ilmu yang bermanfaat. Maka waktu ni waktu yang afdal, yang mana Allah berikan pandangan khas. Lagi-lagi kalau duduk dengan para guru, para asatizah, maka Allah berikan bantuan khas. Allah berikan nikmat rohani yang lain. Ilmu laduni pada waktu ni Allah bagi khas orang yang belajar selepas asar atau berzikir, duduk majlis ilmu, majlis zikir, majlis selawat, maka Allah berikan satu yang special lepas asar. Malah ada sebahagian ulama waktu lepas daripada hari Selasa ada hadrah tertentu, ada bacaan tertentu, ada doa tertentu yang dibaca pada hari Selasa daripada hari Khamis lepas asar. Untuk apa? Untuk memohon sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pandangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada keberkatan dia lepas pada asar. Jadi kat sini dia kata, sebutlah dengan wirid ataupun berusaha kepada segala sesuatu yang membawa kepada kebajikan kehidupan di dunia yang menolong kepada akhirat. Dan adalah engkau tentukan tiap-tiap waktumu itu akan bahagian daripada wiridmu yang tertentu. Kita habis kat situ. Gosat 93 kat bawah tu. Wallahu a'lam. Tanda saya tulis syarah. Saya baca tu. Kita tahu. أبشر بسم الله والرحمن وبرحمة الله بالإحسان فالحمد لله الغالب الأول الآخر الباقي من الأهل
عليه ثم صلاة وسلام سلام سرمدا على النبي خير من قد وهدى وآله وصحبه به وسلم سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فلا بوجوب المعرفة واجب لله 20 صفة الله وجود قادم الأولين وخالق للخلق بإطلاق وهي واحد وحي عليم بكل شيء تتكلم صفات سبعة تنتزم والبصر كلام استمر وعدله لكل مؤمن عليه أرسل يا ذوي الفطانة بالسر والتبليغ والأمانة وجاهد بحقه في العمل بغير نفسك خوفي في العمل واسمته كسائر الملائكة واجبات وفاقات الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فقد خمسنا بكل واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحق الرجل مقدم إبليس نوحهما صل والإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب كذا شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان تبع إلياس يوسف زكريا يحيى عيسى وطه خاتم النبوية عليهم الصلاة والسلام وعليهم بدا مات الأيام والملك الذي بها بوهم أكل شربا ولا نقله تفصيل عشيق المضربين بكانوا إسرافيل إسرائيل فنكر ركب وكذا أمين الملك ورضوان كذا أربعة ومن تفسيرها كرة مسافره تفسيرها ذاك وتنجيها إسراء فرقان وعلى خير على وسبحانه وتاريخه فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحق التصديق والقبول إيمان الأنبياء بخير وجاب وكل ما كان به من العجاب والتمكن في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد في مسيح ينتسب وأمه أمينة سورية أربعة حليمة ما تسدية أولده بما قتل أدينا وفتحه بطيبة المدينة آتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 الأولاد فمنه ثلاثة من الذكر نفر قاسم وعبد الله وهو الطيب فطاهر البدن لا يلقب أتاه إبراهيم من سوريا وأمه مرية الكبتية وغير إبراهيم
من خليجاهم ستة فخذ بهم وليجا وأربع إناس تذكروا رضوان ربي جميع يذكروا فاطمة الزهراء وبعلها علي وابنه مسلطان فضله الجلي زينب وبعلها ركية وأم الكلثوم زكاة رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خير ما اخترنا النبي المصطفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة وعبس كذا عمته صافية ذات حديثة وقال هجرة النبي الإسراء ومكة الليل لقدس يدرى وبدا إسراء عروج للسماء أترى النبي ربك كلما بغير كيف والحصر عثرت عليه 5 بعد 50 فرد وبلغ الأمة بإسرائيل وفرد 5 بلا امتراء قد فتى صديق بتصديق له وبالعروج هزم فأهله وهذه عاكدة متسرة وللعوام سنة ميسرة نظم تلك أحمد الصدوق من ينتمي للصدق مسدوك والحمد لله صلى سلم على النبي خير من علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من في منحل يقتدي وأسألك بما إخلص العمل ونفع كل من اشتغل أبياتها ميز بعد جمل تاريخها لي أيوب لجمل سميتها عاقدة الأوامر بواجب في دين توامي وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم عليه اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله صلى الله وسلم عليه. الحمد لله الفاتحة اللهم صل وسلم على سيدنا مباركة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين